Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, wartawan Fina Safia, melaporkan dari studio. Pada hari Rabu, 5 Ogos 2026, SMK kami telah pun mengadakan program Hari Koperasi Sekolah bagi tahun 2026. Terdapat pelbagai aktiviti yang telah diadakan seperti gerai jualan makanan dan minuman, permainan dan pameran. Untuk mengetahui gambaran dengan lebih lanjut, ayo kita beralih kepada wartawan di lokasi. Silakan Fakihah Marsha. Terima kasih kepada pihak studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fakihah Marsha melaporkan dari kawasan sambutan Hari Koperasi Sekolah dengan meriah pada hari ini. Ini menampilkan pelbagai gerai jualan yang menawarkan aneka juadah dan minuman. Di samping itu, pelbagai aktiviti menarik yang mendapat sambutan daripada warga sekolah. Program ini bertujuan untuk memupuk semangat keusahawanan, kerjasama serta memberi pendedahan kepada para pelajar tentang peranan koperasi dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas laporan tersebut. Bagi mendapatkan gambaran dengan lebih jelas, kita akan bersama dengan wartawan yang akan membuat beberapa orang pelajar serta ahli jawatan kuasa koperasi SMK Kamil. Silakan Puteri Zulaika. Terima kasih pihak studio. Sekarang kita bersama Cikgu Nur Asia selaku Bendahari Koperasi. Baiklah Cikgu, apakah pendapat Cikgu tentang Hari Koperasi pada hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada wartawan. Pada pendapat saya, Hari Koperasi sambutan Hari Koperasi pada hari ini sangat menggalakkan dan mencapai objektif yang ditetapkan. Pelibatan murid-murid dan masyarakat setempat sangat aktif dan sangat meriah. Itu saja. Okey. Baiklah, sekarang kita bersama salah satu pelajar SMK Kamil. Okey, apakah perasaan anda dapat menyertai Hari Koperasi pada hari ini? Perasaan saya sangat gembira dan sangat teruja sebab boleh menyertai banyak aktiviti yang menarik dan boleh membeli banyak gerai jualan yang menarik. Okey, terima kasih. Pada pendapat anda, bagaimanakah suasana Hari Koperasi pada hari ini? Pada pendapat saya, suasana pada Hari Koperasi saat ini adalah sangat meriah kerana dipenuhi dengan gerai-gerai jualan dan aktiviti yang menarik. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada wartawan lokasi atas laporan yang komprehensif. Demikianlah laporan khas Hari Koperasi Sekolah bagi tahun 2026. Terima kasih kerana telah menonton dari awal hingga akhir. Saya wartawan Fina Safia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.